persepsi yang akan kita kerja sendiri kan untuk bawa bakat yang genre seram kan. Tak pernah dibuat kan, first time. Apa perasaan you sendiri? Siti bulan dua? Saya excited gila bang nak buat cerita ni sebab saya selalu buat drama, saya selalu buat romcom. Jadi bila buat horror tu rasa perasaan baru masuk. Jadi saya rasa sangat beruntung dapat offer buat film. Itulah, orang kata memang ada yang tak side untuk buat filem horror kan. So apa yang pandangan macam takut ke, seram ke, atau pernah berlakon dengan filem macam ni untuk kerja sendiri sebagai seorang artis yang orang cakap manis, ayu tu kan, orang kata romcom, ratu romcom sebagainya. So buat experience. Masa kita orang shoot filem ni tak ada perkara mistik yang berlaku lah, tak ada yang macam major dia ganggu set ke, tak ada. Orang-orang kat set pun baik-baik, kita pun protect each other, nak pergi mana-mana berteman. Jadi untuk ada unsur-unsur mistik tu tak ada. Cuma kita orang memang kerja keras, serius, profesional. Suasana pun sangat membangun, kita support each other. Kalau tak boleh, it's okay, kita try lagi. Itu saya suka sangat hasilkan kerja ni. Dia tolak tepi lah, penat ke apa ke, jadi kau enjoy. So bukan watak manis ni, ceritakan sikit lah. Okay, manis ni kan dia seorang adik kepada Melo. Dan dia ni nak ubah nasib keluarga dia lah. Dia tak nak family dia teruskan legacy yang tak sepatutnya. Sebab manis ni pun dia belajar dekat Pekan. So pemikiran dia agak lain lah. Dia nak bagi fresh, apa orang panggil tu, fresh air dekat family dia. Kakak dia keluar daripada kemulut keluarga dia juga. Sebab kakak dia ada macam perhubungan yang tak baik lah dengan awang kan. So dia nak selamatkan kakak dia. Seterusnya tengok saya. So okay, orang tengok, bila kita tengok cerita ni memang manis dengan Melo, dengan Ratu Seram Indonesia kan. So macam mana you punya chemistry boleh dibina dalam cerita ni? Saya mula-mula agak gusar lah sebab dia, saya ingatkan, okay, masa saya dapat tahu yang berlakon cerita seram seberang tu, saya ingatkan pelakon yang menari, yang betul-betul menari, yang macam berusia sikit tu. Rupa-rupanya Nini yang menjadi bayangan semula tu. Jadi saya macam, oh ni dia sebaik I. So macam mana aku nak rasa dia kakak? Sebab I believe in connection. So saya tanya dia umur dia berapa, dia lahir bila. So kita orang, I cuba anggap dia kakak melalui bulan. So dia lahir bulan 2, saya bulan 3. So at least rasa macam kakak sikit lah dia. Dan sangat senang nak bercakap dengan dia. Dan dia pun sangat kelakar orangnya, boleh buat bincang, boleh bergurau. Mula-mula bergurau dia tu agak lain lah dengan bergurau kita kat Malaysia ni. Lama-lama saya pun terekod. So bila kita tengok filem ni kan, sikit lah apa tu ulasan spesifik mengenai pemakaian dalam pemakaian, betul. So mesti ada kempan sedikit lah, mungkin tidak selalu jelas. So apa yang sampaikan kat situ? Okay, sebenarnya sebelum netizen berkata apa-apa, saya pun dah cakap lah. Diorang pun dah tanya Siti, manis, you okay tak kalau macam ni macam tu? Tak boleh lah korang pun tahu kan I macam mana, boleh tak kalau kita cover something? So maka terlahirlah macam ada cardigan sikit tu. Dulu memang tak ada cardigan. Mungkin orang-orang yang movie lovers, movie review akan cakap, kenapa rambut diorang macam ni, kenapa pakaian diorang macam ni, tak sama macam dulu pun. Kan aku buka awas. So kita pun cubalah untuk tak menyentuh mana-mana sensitivity. Saya pun bukannya kita buat tak fikir apa-apa kan, kita mesti fikir akibat juga. Sebelum orang tu nak cakap apa-apa, of course I dah cakap dulu. Kadang-kadang akibat tuntutan kerja, tuntutan watak, kita cubalah. Bukan saya tak cuba, kita cuba. Siti, dalam banyak watak, watak mana yang susah untuk direalisasikan? Kerja-kerja lain ataupun apa? Tak. Untuk cerita ni? Yes. Watak yang paling susah, saya rasa watak Melo. No, bukan. Sorry, Baba. Say, yes. Sorry, minta maaf. Tak apa-apa. Saya rasa Baba, sebab semua orang pun tanya benda yang soalan tu, saya rasa Baba yang waktu dia parang saya, sebab dia menggunakan parang yang betul. Dia tak guna dummy. Jadi waktu parang tu aku macam, kau ni hati-hati ni, kau jangan. Sebab dia sangat-sangat serious and very immersed in her own character. Jadi masa dia buat tu, dia memang macam tu tau, aku macam Nini kau relax tu. Walaupun rehearsal, lepas tu terkena sikit lah saya punya belakang ni. Tapi dah tak ada dah kat sini dah. Tapi tak luka ke apa lah, alhamdulillah. Scene kubur macam mana? Scene kubur memang badan saya yang ditarik tu. Sendirilah?
sendiri. So you ditanam lah. Yang tu pakai dummy lah. Dummy lah. Dia tarik, Harriet tolak tu saya. So cerita sikit experience tu. Okay, waktu tu saya macam saya dah nak balik dah. Macam manis kita perlukan badan you. Badan I. Apa jadi dengan dummy tu? Nini rasa Syamil pun cakap yang dia kena nampak realistik. Berat badan tu pun main peranan kan nak tarik. So saya macam okey boleh. So masa ditarik tu sekali dengan rambut aku ditarik. Macam tu lah. So itu juga adalah pengalaman pertama saya lah. Untuk rasa diri tu mati. Okay lah, at least shout out untuk filem. Okay semua. Hai semua, saya Siti Khadijah Halim. Jemput tengok filem Kadam di Pawagam akan datang pada 11 Jun ini. Tolong review yang baik-baik dan war-warkan pada rakan-rakan. Terima kasih. Alright. Ya Kak.